bukan saudara baru ketua motong lagi saudara dengan pasutnya apa tentulah hiu pasut tambahannya bukan senang ini pahat ketua nak motong saudara. Macam ginilah ketua tunjukkan motong getah tempat ketua macam gini. Ini cara getah kita tarik ambil ini. Tarik. Kita pegang kamera gini. Maklumlah yang goyang sikit saudara dengan pasutnya apa tentulah hiu pasut tambahannya bukan senang nak disenawak. Kenapa goyang saudara kena ketua seorang kita ambil kita tarik gini cara kita tarik motong saudara. Tempat ketua kalau motong gentap. Gitu cara dia motong saudara. Gentap dia tak kena isi saudara kulit ni je ambil gitu cara dia saudara. Berdelau kan. Berdelau tinggal nunggu nitik ni. Ini lagi satu saudara. Cerang. Gitu cara motong saudara berdelau air getah saudara keluar getah dia keluar tu putih tu saudara. Maklumlah saudara atau teriak motong alhamdulillah saudara berdelau. Mantap. Kita tengok nitik tu ke bawah saudara. Ini dia nitik saudara. Yang atas belum nitik. Kita baru potong yang inilah nitik saudara. Dengan pasutnya apa tentulah hiu pasut tambahannya bukan senang nak jadi senawak. Ini dah mulai nitik saudara. Dengan pasutnya apa tentulah hiu pasut tambahannya bukan senang nak jadi senawak tentulah hiu. Itu pula kadang tu biar dia nitik betul. Yang tak nitik ni kita ambil dulu saudara. Kita ambil macam ni. Kita tepatkan kat jalur dia. Alur getah tu nak nitik saudara. Tepatkan betul kat alur dia ni kan dia nitik tu. Alhamdulillah dia ngikut. Itu ngikut kan. Alhamdulillah ngikut kan. Itu dah kita tepatkan tengok. Yang ini nak mencucung. Kita anukan dulu. Biar dia dekat saudara. Menitik mencucung. Mencucung. Itu ajalah lagi ketua saya. Sekian terima kasih saudara.